Strawberry, mangga, apel, sorry nggak lepel. Strawberry, mangga, nanas, sorry nggak panas. Ketiak goreng. Air zam-zam. Kepala otak kau air zam-zam. Bang. Hi guys, Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Hi guys. Okay guys, so hari ni kita nak tengok video-video yang kelakar, yang paling-paling kelakar lah dekat TikTok. Sebab aku rasa macam nak release stress, so kita tengoklah video-video yang kelakar. Lepas tu kita cuba untuk tahan daripada gelak, daripada video-video ni lah. Kita tengok macam mana kuatnya aku punya ketahanan untuk gelak daripada video-video TikTok. Kau tahu lah video TikTok kan banyak kelakar kan. So tanpa buang masa, mari kita tengok. Baiklah, berdiri di sebelah saya Muhammad Ashraf yang merupakan pemenang bagi calon pilihan raya kampus pada tahun 2020. Baiklah Ashraf, apakah perasaan anda setelah dapat memenangi pilihan raya kampus pada kali ini? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Terutama sekali saya mengucapkan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana saya berdoa. Apa saya berdoa? Weh, dia nampak macam sejati gila. Lepas tu tiba dia tolak perempuan tu nampak macam macam tu. Aku tak boleh belah lah. Ni apa? Apa? Gila ganas gila. Bapak semangat gila weh. Tak apa. Next. Ni lawak bunguk sebab filter tu transfer kat mana? Dia transfer filter tu bunguk lah. Sepatutnya kalau macam ni dia akan tukar transition, dia akan jadi lebih cantik lah. Macam masalah dia transfer filter tu kat member dia. Aku tak boleh belah. Ini doktor ni pula dia suruh orang Malaysia edit. Kau tahu lah orang Malaysia mana pernah nak sedih. Kau tengok dia edit macam mana? Terangkanlah. Wah, kesian doktor ni weh. Strawberry, mangga, apel, sorry nggak lepel. Strawberry, mangga, nanas, sorry nggak panas. Nggak panas gue. Oh my god. Okay, tak apa, aku boleh. Ni apa pula? Kenapa? Hantu punya perangai hantu ni buat. Weh! Memang tak cukup tanam memang tu lagi. Alah. Babi ma. Ada pilih dengan makan. 2 ekor. Tutup tingkap tu. Kau dengar tak mana cakap tutup tingkap? Babi. Mbak. Ni lawak. Kamu udah ditangkap. Kenapa belum tidur lagi? Bagi saya 2 sebab. 2 sebab. Kenapa kamu belum tidur lagi? Alah, bateri pula. Kalau tak, saya dengan Doraemon bangang ni tembak awak. Bagi tahu cepat. Alah. Ya Allah. Macam tak dadah weh. Tidurlah, saya pun nak tidur. Bye bye. Buat dia ni sumpah dia lawak. Good night Doraemon. Good night. Say good night. Bapak kau. Weh, benda dah. Good night. Weh, ada pizza. Kalau tak saya dengan Doraemon bangang ni tembak awak. Ni apa? Oh, itu okey tahu. Butang apa tu tercabut gila. Dia ni tak ada kerja weh. Ya Allah, ini makan lah. Ni apa? Oh, ketiak goreng. Air zam-zam. Kepala otak kau air zam-zam. Okay. Aku sekarang ni dah tak jumpa banyak lawak. Tapi TikTok dia semua lawak-lawak geng. So kita tengok semua video dia. Video dia
lawak gila. Dulu lapar tapi sekarang dah kenyang. Dulu tak ada drip tapi sekarang berenang. Bars too deep, korang semua tenggelam. I'ma get cracking macam makan papadam. Makan papadam, aku tengok Indostan. Got a brown chick, feel like Gucci coming gone. Ladies to the back, all the ladies to the front. Keep it on point, aku macam durian. No LVs on. Dulu lapar tapi sekarang dah kenyang. Kontenku, ya urusanku. Kau panas, itu urusan kau. Apa? Hihi, kipas sayang, kipas. Selamber. Miau. Selambu tak kau. Lemau. Dah habis belum? Kontenku, ya urusan. Jarang Ni yang transition tu. Bongok lah dia ni. Kau suka main TikTok kan? Kau nak tahu tak? Kau dah termasuk kau termasuk dengan alam kafe. Benda gila. Aku nak tanya korang lah. Korang mesti pernah jumpa orang yang bila kau tengok je muka dia, sejuk je mata memandang, sejuk je rasa hati. Sebagai contoh, tak payah ambil contoh jauh lah. Tengok je muka aku. Macam bongok lah dia ni. The silent. Kan sejuk. The silent. Aku nak tanya korang lah. Korang mesti pernah. Bongok lah dia ni. Bongok lah dia ni. Aku tak boleh lah tengok dia ni. Apa benda lah dia ni. Asyik seluar sama je. Tak basuh ke? Basuh sayang, basuh. Biasa bu. Biasa tu. Kalau dah tak suka aku, cakap. Kalau dah ada orang lain, cakap. Aku ni ada perasaan. Aku bukan tunggul. Hari-hari kalau dah tak suka. Jangan sok keras punya. Korang jangan sok keras. Nanti kena bantai. Boleh faham? Benda dah. Ada je benda dia ni. Jangan Tak sok boleh lah dia ni. Oh ni. Time. Ya, aku stress lah tengok dia ni. Oh, dia tak ada bunyi Weh, aku nak bagi pick up line dekat korang ni. Apa beza korang dengan Awan? Tak tahu kan? Bezanya, korang dah makan ke? Kau ni kalau aku sepak muka kau ni sedap kan ni. Oh, jadi ini orangnya yang duduk rumah dah lama dah. Dari PKP 1.0 sampailah 3.0. Tapi solatnya masih tak cukup 5 waktu. Ambil gambar sikit. Kecekak. Terima kasih. Aku tak boleh lah. Jadi ini orang. Tak tahu punya mata dia biar. Pecah kaca, pecah gelas. Sudah baca harap balas. Tiba. Lawa comel lah Yusuf. Lawannya kau pondan. Sebab hati panggil pondan tak baik. Dah pupa-pupa macam ni panggil pondan. Jahat mulut. Aku ada satu TikTok tu lawak gila ni. Berat mata memandang, berat lagi bahu yang memikul. Setiap langkah perjalananmu. Kau tengok perangai dia weh. Berat mata Assalamualaikum. Macam cacat pun ada budak ni aku tengok. Sebenarnya ada je lelaki yang pandai menghargai perempuan. Cuma kita jarang dah jumpa lelaki yang macam ni. Kebanyakan lelaki yang macam ni selalu
Okay dah settle. Dia ni lawak doh, sumpah doh. Dia macam Bond funny gitu. Aku tak boleh weh. Aku daripada dulu tengok dia ni memang lawak gila. Aku rasa dia dulu budak Vine lah, aku rasa. Asal dia budak Vine lah, confirm. Sebab dia, tak lah weh, dia punya lawak tu international So aku rasa tu saja untuk video kita hari ni. Tu sajalah. Okay, jaga diri and always listen macam biasa. Kalau korang suka video aku, jangan lupa tekan like dan jangan lupa tekan subscribe. Bye. Assalamualaikum. Bye-bye.